Alia, sebenarnya Mak takut. Mak takut sangat. Dah lama Mak simpan rahsia ni. Dah lama Mak pendam sendiri. Mak takut kehilangan Alia. Sebenarnya Alia, satu hari masa tu Mak balik dari masjid, Mak terdengar suara bayi menangis. Tak berhenti-henti. Mak pergi hampiri dan Mak nampak Alia bersama sarung tangan ni berada di dalam satu kotak.